Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Adalah saya Izzuddin. Saya sebenarnya nak ingin memperkenalkan kepada anda satu software yang saya gunakan untuk saya uh, boost up perniagaan saya. Software ni sebenarnya mungkin ada antara anda yang pernah menggunakan SLF atau Social Lead Freak. Dan saya pun sememangnya menggunakan software ni. Namun saya telah menjumpai satu software yang dapat buat lebih daripada software SLF ni, di mana software Social Lead Freak ni hanya extract UID semata-mata. Namun bagi software yang saya gunakan sekarang ni, dia boleh extract UID, dapatkan URL pengguna, dan juga membuat ataupun masuk ke grup-grup, masuk ke pages ataupun hantar mesej ke rakan-rakan anda tanpa perlu pilih satu persatu. Gunakan software ni, anda tetapkan sedikit je setting dan anda just klik je dan dia akan buat kerjanya. Saya tunjukkan satu demo lah. Katakanlah saya sekarang ni menjual. Sekarang sebenarnya membuat sistem e-commerce untuk peniaga-peniaga. Dan target customer saya adalah kepada peniaga-peniaga online berbentuk jubah, tudung dan sebagainya lah, yang boleh menggunakan sistem yang saya buat ni. Dan keyword yang saya gunakan, katakanlah saya ingin pengguna saya tu menggunakan ataupun menjual jubah. Peniaga ataupun target saya tu adalah seorang peniaga tudung abaya, jubah abaya, tudung muslimah, tudung labuh. Dan saya savekan ke dalam satu file teks. Tik pada grab ID numbers dan tekan sahaja butang run. Di mana Facebook ataupun software ni dia akan search user ataupun pengguna-pengguna lah yang interestnya adalah berdasarkan keyword yang telah saya tetapkan ni. Bermakna jika dia jumpa 200, 300 ataupun lebih daripada tu, dia akan extract UID dan juga berserta URL mereka. Di mana kalau kita menggunakan Social Lead Freak, dia hanya extract UID semata-mata. Namun bagi software ni, kita akan dapat berserta alamat mereka ataupun URL mereka, di mana kedua-duanya kita boleh gunakan. Jika anda dapat lihatlah, dia keyword ni akan matching dengan perkataan-perkataan yang digunakan oleh user, di mana seperti tudung dan jubah. Dia akan extract berdasarkan keyword yang diletakkan oleh user itu sendiri. Akan stop dulu, saya akan tunjukkan file. Dia akan keluar ke dalam dua jenis file ini, satu URL dan satu untuk ID. Dan ini adalah audience, iaitu ID yang boleh kita upload ke dalam Power Editor, dan juga URL. Setiap seorang ni, mana kalau kita pakai software lain, kita tak akan dapat benda ni. Di mana yang file ini juga kita akan boleh gunakan di dalam function yang ketiga ini. Kita juga boleh masuk ke grup-grup sebenarnya berdasarkan keyword yang telah kita tetapkan. Sebagai contohlah, katakanlah saya menjual produk e-commerce, dan saya ingin cari grup ataupun kumpulan-kumpulan orang yang berada dalam kalangan keyword ini. Contohnya grup jubah, grup tudung, grup pakaian muslimah mungkin. Dan software ni dia akan auto add ataupun auto request ke grup tersebut. Bermakna jika dia jumpa 100 senarai grup, dan secara automatik software ni akan request send ke 100 grup tersebut. Kalau kita nak buat satu persatu tak mungkin lah kan. So software ni akan melakukan kesemuanya untuk kita. Saya cuba tunjukkan demo. Saya tetapkan spesifik lokasi kepada Malaysia, auto join group, yes. Pages dan friend tetapkan kepada no. Alright, 5 group dalam masa ataupun delay selama 10 minit.
Okay, saya akan cuba run. Okay, so far saya gunakan software ni sangat-sangat membantu saya lah. Di samping tu dia dapat jimatkan saya punya kos untuk membuat Facebook Ads, di mana saya dah masuk ke grup lebih kurang 100 buah grup lebih lah kot, dan saya just post segala maklumat berterusan, post ke grup tersebut, post dan post. Kalau kira sebenarnya audiens tu lebih tepat kepada setiap grup tersebut, dan secara tak langsung lah saya boleh jimatkan kos dari segi penggunaan ads di Facebook. Kalau dapat lihat lah, ada keluar dia akan load, dia akan terus cari, membuat carian berterusan lah. Kalau kita biar tanpa non-stop, dia akan terus add, dan dia akan terus request untuk join, dia akan teruskan request. Di mana kalau anda ada, mungkin kalau jumpa 500 buah grup yang nama keyword ni sama dengan apa yang kita cari, dia akan terus request lah. Dia akan terus membuat carian. Okay, anda dapat lihat ni ada butang join. Okay, saya akan tunjukkan lepas ni. Saya tak tekan pun butang join ni, tapi request telah send kepada mereka. Banyak sangat sebenarnya. Saya cuba stopkan dahulu. Kita akan cuba tengok. Okay, dapat lihat lah. Okay, request send. Sedangkan saya langsung tak tekan butang join tadi. Okay, bermakna dia akan buat carian dan terus request secara automatik kepada grup-grup ni lah. Okay, kalau anda tak tekan butang stop ni, memang dia akan terus buat kerja je. Baik, satu lagi saya ingin tunjukkan kepada anda. Okay, selain dia boleh masuk ke grup ataupun request untuk masuk ke grup, dia juga boleh buat post to group. Alright, dia boleh post to group. Katakanlah ada 50 buah grup yang anda ingin promotekan barang anda, okay, dia boleh buat auto post. Mana anda masukkan setting sedikit, yang mana saya ajarkan dalam tutorial saya sediakan. Masukkan message dan tekan butang run, dan dia akan terus post group tu. Okay, anda boleh minimize, buat kerja lain, sementara software ni buat kerjanya. Okay, kalau 100 buah grup, dia akan post ke 100 buah grup tu lah. Okay, selain tu juga, okay, dia boleh juga post ke pages. Okay, post to pages, post to friends. Okay, sangat-sangat fleksibel. Semuanya dilakukan oleh software ni. Kalau dalam bahasa mudah lah, software ni umpama PA anda lah secara personal. Dia semuanya hanya pada butang run ini sahaja. Sekali klik dan dia buat kerjanya. Okay, dan last sekali adalah fungsi untuk hantar secara direct kepada friend list anda. Even anda boleh add user ataupun add friend menggunakan file URL yang telah saya tunjukkan tadi. Okay, maknanya kalau berbanding software seperti Social Lead Freak ni lah, okay, software yang saya gunakan sekarang ni adalah 2-3 kali ganda lebih baik daripada software SLF ni. Okay, itu sajalah saya ingin tunjukkan kepada anda. Okay, sekian, terima kasih.